Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk kita bersahur yuk. Puasa yang keberapa ya? Mak makan apa ni? Sardin dengan sayur. Puasa yang keberapa? Mak dah tak ingat. Jomlah makan ni sardin, sambal sardin. Itulah kalau tak sardin telur. Sardin telur itu je lah. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sayur kobis panjang tu. Tengok mak makan biasa-biasa je kan. Ada komen tu cakap mak makan macam orang kaya, mak masak macam orang kaya. Gitulah. Tapi semua orang tu ada masalah masing-masing ya. Ada yang senang bahagian ini, ada kadang susah bahagian itu, gitulah. Mak ni makan sambil bercakap ya. Tapi tak adalah mak makan. Betul suara ni mak asingkan itu. Jadi mak bercakap. Dia makan je. Ini video mak makan je. Tapi suara mak yang kendian. Gitulah. Komen-komen negatif lah kiranya macam gitu. Agak memang tak suka tengok video mak. Okeylah, tak apalah. Mak sambung makan ya. Makan je lah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.